Assalamualaikum, hello everyone. Sekarang ni kita orang duit pergi Area Manjung ni. InsyaAllah kalau ada rezeki korang, kalau boleh nampak apa yang kita nak tunjuk jadi. Kita orang kena colek dengan dia orang ni. Dia punya curi kita. You're my honey bun, sugar plum, pumpy umby umpkin. You're my Dia pun nak apa? Sekarang. This is Sparta! Air dah siap. Kopi air sikit. Air dah siap. Kita minum kopi tu hilangkan ngantuk. Ais. Dia ais tak tarik pun. Dalam aku simpan benda tak terluar. Dalam diam aku lari dari semua. Bukan pengecut cuma dah terlalu jenuh. Nak terangkan pun takkan orang faham sungguh. Aku senyum tapi dalam hati runtuh. Bila sorang-sorang baru rasa betul rapuh. Hilang arah tapi pura-pura steady. Dalam gelap aku cari diri sendiri. Hari ni kita orang dah sampai dekat Teluk Senangin. Kau tahu benda apa ni? Ini namanya tutuk. Kalau kat Thailand orang panggil tutuk kan. Ini tutuk yang dah rosak. Ada sesiapa nak beli, abang jual. Rosak. Saya belum masuk lagi ke sini, saya dekat luar lagi. Tapi dah nampak lah kat sana ada pantai Teluk Senangin. Ni kawan saya ni, isi saya ni dalam kereta dia tak keluar lagi. Semuanya tak boleh kena cahaya matahari kan. Sebab apa? Sebab takut cahaya. Perempuan ni dia penyakit dia orang ni, dia orang takut cahaya kalau kena panas. Tak nak keluar je. Tunggu sekejap. This is Sparta! Geng-geng takut cair. Semua kena ekor, tak nak turun. Imran. Terjadi marah lah geng. Seram saya. Saya dah jumpa dua orang ni. Lagi dia datang. Kau boleh nampak kemah-kemah dekat sini. Saya tak pasti dekat sini dia ada sediakan apa plug point untuk elektrik. Tapi macam tak nampak biasa kemah-kemah plug dekat belakang tau. So tempat tu kita boleh sewa. Kalau macam ni satu tent ni belakang ada plug point. Ini saya tengok tak ada. Cantik je. Cantik. Masya Allah. Hai, dapat pokok oru ni kan, kita tanam kat rumah kita kan. Cantik, tapi dia wah tak sesuai yang tanah kan. Sebab tanah aja pokok oru ni hidup. Perbezaan Teluk Senangin dengan Teluk Batik. Teluk Batik dia dekat apa? Dekat tepi-tepi air laut ni, dia lapang. Kalau dekat sini pesisiran air tu dengan darat, pokok dia sangat dekat. Teluk Batik memang luas lah.
Best. Kemah, camping. Best gila kalau dapat camping. Dekat sini memang tak ada kemah-kemah orang menjual dekat sini dia orang menjual dekat sana. Nanti saya tunjuk. Dekat di situ ada kedai-kedai yang jual air, jual makanan. Segala makanan semua kat sana lah. Jadi kalau korang nak beli apa-apa, beli kat sana, area sana. Pandai bahasa Jawi tak? Ni dia cakap awas anti. Dia jawab awas alif nun taya inti itu semhot tak awas anti kutu sampah apa okey, yang kuning ni dia cakap zero sampah. Ini saya faham. Okey, yang purple ni bersama menjaga kebersihan pantai kita. Okey, ni korang baca dulu. Okey, dia cakap sila bawa pulang sampah anda. Mancing kat depan ni? Oh ni lah. Diorang mancing. Ikan apa? Tahu? Hah? Tuka? Oh, tuka, ikan tuka. Tanjung Katung airnya biru, tempat mandi nak darah jelita, samas kampung hai sedang rindu. Ini kan lagi hai jauh di mata, ini kan lagi hai jauh di mata. Mangga. Satu apa? Satu bekas apa? Satu bekas apa adik? 10? Okey. Okey. Mana entah? Kalau hati sudah suka, semua indah saja. Itulah tanda bunga kasih bermula di dalam jiwa. Memang benar kata dinda, berkasih ada tanda, tetapi hati mana sanggup merana sepanjang masa. Berputus asa jangan, mengeluh pun jangan. Tenangkan hati, janji jangan lupakan supaya aman. Berpisah lama jangan, berjauh pun jangan, supaya rindu tidak jadi bebanan menyiksa badan. Hati susah jadi senang, kenangan jika datang, terasa kasih sama tiba menjelang menambah sayang. Cepat panjat. Dia boleh panjat ke? Ni lampu ni tak boleh kan? Okey, kita orang kena panjat dulu. Go go go. Very good.
Atas tu ada tempat rata. Masya-Allah, cantik. First class. Tak gaya-gaya. Keras je. Cubalah ke depan sikit. Kat bawah, turun bawah sana. This is Sparta! Dia pergi tanpa harus menunggu. Pergilah kau pergi dari hidupku. Jangan kau tangisi pemergianku. Bawa pergi hati bersama untuk selama. Sumpah cantik. Macam lukisan. Jalan yang kita tempuh tidak selalunya rata. Namun, lihatlah ufuk senja itu. Ia tetap indah walau sedang menuju malam. Maka, simpanlah nasihat ini dalam ingatan. Janganlah terlalu keras menghukum diri atas segala kekurangan. Kita hanyalah tetamu di bumi ini. Pulanglah pada ketenangan, kerana bahagia yang hakiki itu letaknya bukan pada apa yang kita genggam, tetapi pada apa yang kita lepaskan dengan penuh keikhlasan. Sekarang waktu jam pukul 7. Untuk view macam ni, sunset ni biasa pukul 7 ke atas tu lah. Ok korang, sampai sini saja konten YouTube kita pada hari ni. InsyaAllah kita akan share lagi video-video konten yang menarik pada masa akan datang. So korang jangan lupa subscribe dulu. Subscribe, like and share, okay? Ok, jumpa lagi. Bye semua. Assalamualaikum. Satu Sahal. Syazwan Sahal. Syazwan Sahal on the track. Level up ni hari-hari. Content fresh, tak ada back. Laju potong Ferrari. Yeah, from KL the movement's real. Buat dorang terpegun. Every single upload, the algorithms begun. Mencipta the future, breaking all the barriers. Digital impact, tak ada siapa can be my challengers. Syazwan Sahal, the name that's making history. Yeah.